Assalamualaikum, nama saya Nur Adriana binti Hamiduddin dari kelas 4A. Hari ini saya ingin membincangkan berkaitan dengan pengenalan AI, General Video dan Image AI yang berkaitan dengan subjek Risk Management in ECE. Seterusnya ialah pengenalan kepada AI. AI atau Artificial Intelligence ialah kepintaran buatan, iaitu teknologi yang membolehkan komputer dan sistem digital meniru keupayaan manusia untuk berfikir, belajar dan membuat keputusan. Contoh AI yang biasa kita guna ialah ChatGPT, Gemini, Midjourney, Canva AI, Toast Generate Video. Ciri utama AI adalah memproses data dengan sangat cepat. Hari ini teknologi ini sudah digunakan meluas dalam bidang pendidikan, perniagaan, kesihatan dan juga kreativiti. Penggunaan AI dalam organisasi ECE. Yang pertama ialah AI juga boleh membantu guru menjana bahan pengajaran seperti lembaran kerja, flashcard, video ringkas mengikut tema yang diajar. Yang kedua ialah AI juga boleh membantu guru dalam dokumentasi. Contohnya menukar rakaman suara kode teks atau membantu menyusun laporan pemerhatian kanak-kanak. Yang ketiga ialah AI juga boleh mengautomasikan tugas admin seperti menghantar email kepada ibu bapa dan menyusun jadual kelas. Bagi organisasi yang mempunyai beberapa cawangan, AI juga membantu memastikan bahan pengajaran dan kualiti lebih konsisten. Secara keseluruhannya, penggunaan AI ini dapat menjimatkan masa dan kos operasi pusat prasekolah. Namun begitu, penggunaan AI juga membawa beberapa risiko kepada organisasi. Risiko yang pertama ialah risiko operasi. Kandungan yang dijana AI kadang-kadang tidak sesuai dengan umur kanak-kanak atau mengandungi maklumat yang salah. Dan seterusnya, risiko yang kedua ialah risiko undang-undang. Jika sedang memasukkan data peribadi kanak-kanak ke platform AI awam, ia boleh melanggar Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Risiko yang ketiga ialah risiko reputasi. Sekiranya berlaku kesilapan dalam bahan yang dihasilkan AI, nama baik prasekolah juga boleh terjejas. Yang seterusnya adalah risiko sumber manusia. Guru yang terlalu bergantung pada AI boleh menyebabkan kemahiran asas mengajar dan menilai kanak-kanak merosot. Akhir sekali, risiko kewangan. Kos langganan TOS AI juga boleh menjadi tinggi jika tidak dikawal oleh pihak pengurusan. Kesimpulannya, AI memberi peluang besar untuk membantu organisasi ECE bekerja dengan lebih efisien dan inovatif. Tetapi seperti mana-mana teknologi, risiko yang wujud mesti diurus secara proaktif oleh pihak pengurusan. Pengurusan risiko yang baik akan menjadikan organisasi lebih selamat, lebih dipercayai oleh ibu bapa dan lebih bersedia menghadapi cabaran teknologi.